Hai semua, Ivan di sini dan cuba tengok kereta ni. Jika anda membersihkan kereta, anda boleh menyimpannya. Kami akan bersaing untuk kereta yang sama bersama rakan saya Stanley. Alat pembersihan kami akan ditentukan oleh roda keberuntungan. Siapa yang membersihkan kereta dengan terbaik akan menyimpannya dan yang kalah akan menghadapi hukuman yang berat. Guys, siapa yang anda rasa akan menang cabaran ini? Suka jika anda di pihak saya dan langgan jika anda di pihak Stanley. Dan by the way, guys, jika anda lupa cara melakukannya, ini dia. Saya akan sangat gembira dan untuk menjadikan cabaran ini adil, kereta kami akan dinilai oleh pengadil. Dia adalah pengurus teratas syarikat kereta besar, tetapi dia ingin kekal tanpa nama. Jadi kami akan memanggilnya MR, tanpa nama. Ingat, anda ada 60 minit untuk membersihkan kereta itu. Dan masa bermula sekarang. Wah, kereta ini kotor. Adakah kita mampu membersihkannya? Yap. Saya pun tak pasti sekarang. Kenapa ia diliputi lumpur? Saya akan menang. Tetapi saya akan menyimpannya sehingga saya berumur 18 tahun supaya saya boleh memandu. Tidak, saya akan membersihkannya lebih baik dan saya dapat menyimpannya. Saya akan membersihkannya lebih baik daripada Tidak, pencucian kereta. saya akan. Tidak, saya akan. Tidak, saya akan. Baiklah, mari mulakan. Saya akan pergi ke bahagian saya. Anda lakukan bahagian anda. Masa untuk memutar roda dan mendapatkan Mari pencucian kita kereta. mulakan. Ayo, saya mahu sesuatu yang betul-betul bagus. Mungkin seperti pistol air. Pistol air bagus. Pistol air, jom. Ini kelihatan seperti pistol air yang sangat maju. Saya rasa saya akan melakukan banyak kerosakan dengan yang ini. Baiklah, semua saya berharap saya dapat pencucian kereta sebab jika saya dapat pencucian kereta ini akan bersih dalam masa singkat. Oh, apa agaknya saya dapat? Berus gigi. Bagaimana saya nak bersihkan kereta besar ini dengan berus gigi kecil? Saya tak akan menang. Sekurang-kurangnya ia berus gigi besar. Apa? Berus gigi ini saiznya sama dengan kereta. Saya akan bersihkan kereta ini dalam masa singkat. Oh, lihat betapa bersihnya itu. Katakan hello kepada kawan kecil saya. Ini hebat, semua. Mari kita bersihkan bahagian tayar. Guys, saya betul-betul nak lihat warna kereta ini. Jangan lupa tingkap depan. Saya tahu ia kelihatan laju dan berkuasa, tetapi ia tidak membersihkan sebarang lumpur. Ia tidak betul-betul berfungsi. Anda tak boleh guna berus gigi tanpa ubat gigi. Saya akan kembali sekejap, guys. Okey, guys. Ubat gigi dah dapat. Saya dah bersedia nak bersihkan kereta ni. Mari letakkan sedikit ubat gigi pada kereta. Itu sepatutnya cukup. Terima kasih, Encik Ubat Gigi. Tugas anda di sini selesai. Ini akan jadi cepat. Saya tertanya-tanya apa yang Stan dapat. Ia berfungsi lebih baik. Saya rasa. Saya harap sekurang-kurangnya ia berbau wangi. Tunggu. Kereta ini biru. Ia berfungsi. Oh, guys, ia mula tanggal. Saya ada idea. Mari hantar mesej kepada Stan. Lihat itu. Ia sebenarnya berfungsi. Saya pasti boleh semburkan sedikit air. Ini sangat lambat. Mesej saya sudah siap. Boleh tolong ambil gambar ini dan hantar kepada Stan. Yep. Terima kasih. Sekarang mari beralih ke mod Ultra. Oh, guys, saya sudah boleh nampak warna. Ia biru. Mari teruskan. Oh, anda kembali. Tolong beritahu saya Ivan sedang lakukan lebih teruk daripada saya sebab ini sangat sukar. Sebenarnya, saya dapat mesej. Apa? Itu sahaja yang dia bersihkan setakat ini. Saya akan menang dengan mudah. Hey, Stan. Tak sangka saya, kan? Ivan. Anda tahu saya akan menang, kan? Dan anda akan basah. Berhenti. Anda buat saya basah. Boleh tolong saya? Boleh basahkan kereta Baiklah, saya? mungkin sedikit. Di mana anda mahu? Dekat tingkap besar. Ni. Ini dia. Saya akan beri anda sedikit kelebihan, tetapi saya masih akan menang. Okey, saya akan ke bawah Terima sini. kasih. Ivan, sebenarnya membantu cukup banyak. Akan jadi lebih mudah sekarang. Saya gunakan alat ini sepenuhnya. Saya basahkan kereta supaya lebih mudah dibersihkan. Mari beralih ke alat seterusnya. Baiklah, mari putar. Tolonglah, jangan aitik bodoh itu. Saya juga nampak cawan itu sangat bodoh. Tolong, sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Itu menarik. Cukuplah dengan berus gigi ini untuk hari ini. Saya perlukan alat baru sekarang. Sekali lagi, saya harap dapat pencucian kereta sebab ia akan jadi sangat bagus jika saya dapat pencucian kereta sekarang. Lebih kurang macam itulah. Ini pada dasarnya adalah pencucian kereta, betul. Saya akan menang Tiada sekarang. cara saya akan pakai ini. Pakaian badan dibuat daripada tisu. Mari putar lagi. Baiklah. Ini nampak sangat pelik pada saya. Boleh tolong kaburkan muka saya? Terima kasih. Itu lebih baik.
Ini terlalu kuat. Saya ada kuasa. Ini jauh lebih baik daripada berus gigi. Lihat betapa bersihnya ini sekarang. Okey, mari kita mulakan. Awak tahu tak? Saya akan naik ke atas bumbung supaya saya boleh mula membersihkan. Masa untuk bersihkan kereta ini. Ini jauh lebih baik daripada berus gigi. Apa yang awak ketawakan? Ini sebenarnya berkesan. Tahu tak? Ayo, bersihkan lapisan pertama dulu. Saya harap alat seterusnya ada yang dengan air lagi supaya senang nak bersihkan sebab ini sangat kering. Ini tak bagus. Bagaimana jika saya cuma meluncur? Saya rasa itu tak buat apa-apa. Saya rasa saya agak lambat. Jadi, mari kita tingkatkan. Tahan kejap, saya ada idea. Awak tahu tak betapa kuatnya benda ini? Lihat jetpack ini. Sekurang-kurangnya itu buat sesuatu. Awak tahu tak, mop ini sesuai untuk tingkap. Mari kita mulakan dengan tingkap sisi. Lihat betapa bagusnya benda ini. Ia akan kelihatan baru sekejap lagi. Saya benar-benar nak menang kereta ini. Saya harap saya buat lebih baik dari Stanley. Saya yakin Ivan sangat cemburu sekarang. Ini lebih baik daripada minigun airnya. Saya penat dan saya rasa saya dah buat cukup. Mari kita ke alat seterusnya. Tapi sebelum itu, nak pelukan sedikit. Ayo, semua orang suka pelukan. Kawan-kawan, saya ada rancangan bijak bagaimana nak menipu dengan roda ini. Jadi saya ada dua magnet ini. Saya akan letakkan satu magnet pada item yang saya mahukan, yang tentunya ialah pencuci kereta yang terbaik di sini. Dan magnet kedua akan diletakkan pada anak panah. Jadi secara teori, bila ia berpusing, ia patut menangkap magnet dan saya akan dapat pencuci kereta. Kawan-kawan, jangan beritahu Stanley tentang rancangan bijak ini. Baiklah, masa untuk putar roda lagi. Sesuatu yang normal, sesuatu yang normal. Tolong, sesuatu yang normal. Apa itu? Adakah gerakan tarian saya begitu teruk? Saya sangka sihir saya akan berfungsi. Ini pun bukan sarung tangan yang betul. Ia seperti tangan mop. Saya boleh buat cermin dan mungkin tingkap dengan ini. Okey, ini mungkin berkesan. Ini mungkin berkesan. Mari kita putar. Magnet tak melekat. Rancangan saya tak menjadi. Saya rasa kita kena putar secara biasa. Tolong sesuatu yang baik. Tolong sesuatu yang baik. Penyembuh tekanan. Tak mungkin. Saya tak perlu pun menipu dengan nasib ini. Masa untuk mula membersihkan cermin dan tingkap ini. Sekarang saya ada banyak air untuk bekerja. Pasir ini akan terkeluar terus. Datang sini, datang lihat ini. Lihat betapa mudahnya ini terkeluar. Salah satu yang terbaik yang saya pernah ada. Mari kita mula dengan tingkap lagi. Tengok betapa hebatnya Ini ini. sangat menarik. Tapi macam mana nak hidupkan ini? Mudah. Ini memang cool. Selamat datang ke parti bui saya. Setengah jam. Baiklah, cepat. Ini akan mencuci banyak. Saya perlukan sesuatu yang sangat baik yang dapat menanggalkan semua pasir dengan cepat. Tunggu, saya lupa tentang tayar juga. Mereka dilitupi sepenuhnya. Saya perlu menang kereta ini. Jika saya boleh menang kereta ini, ia akan jadi sangat baik. Okey, mula berfungsi. Saya cuma perlu lakukan 3 kali lagi. Kawan-kawan, awak mungkin perasan warna buainya hijau, tapi jangan kisahkannya. Ia akan jadi sangat bersih pada akhirnya. Ia akan bersinar. Saya janji. Awak tahu tak, selepas ini, saya akan jadi sangat mahir dalam mencuci kereta. Saya akan buka perniagaan cuci kereta sendiri. Saya akan panggil ia Wetstand. Dan saya akan jadi pencuci kereta. Ia nampak seperti ais krim. Saya hampir nak makan. Baunya sangat sedap. Kenapa saya cuba pun tak tahu. Baiklah, kawan-kawan. Mari tukar muncung dan dapatkan air. Kita mulakan. Cuba lihat itu. Sangat bersih. Lihat ketulan besar ini. Tunggu, biar saya ambil air lebih. Lihat ini. Ini sangat bagus. Kereta ini akan bersih dalam sekejap sahaja. Oh, tidak, kawan-kawan. Saya baru sedar. Saya belum bersihkan apa-apa di sebelah ini. Benda ini sangat kuat. Tunggu, saya akhirnya dapat lihat bahagian dalam. Bagaimana jika ini terbuka? Ya Tuhan, ini sangat bagus. Saya dah hampir siap. Mari kita teruskan. Bagaimana jika saya buka pemegang dan saya boleh buka pintu?
Tak mungkin. Ia berkesan. Nampak sangat bagus di dalam. Tonton dan belajar. Baiklah, ada sedikit yang terkeluar. Kita teruskan. Apa kata kita tukar tempat saja? Masa untuk bekerja pada cermin ini juga. Apa? Saya hanya ada 20 minit lagi. Bagaimana? Saya belum pun buat bahagian bumbung lagi sebab saya jatuh tadi. Sekarang, mari kita buat kerja gila. Ya, Saya perlu pilih sama ada saya lakukan lebih cepat atau saya dapatkan alat baru, atau jika saya dapatkan alat yang betul-betul teruk. Tetapi ini sudah terlalu kuat. Saya perlu dapatkan alat baru. Di mana cambuknya? Mari ambil cambuk. saya sangat seronok dengan ini dan ia berfungsi dengan baik, tetapi tayar masih penuh dengan kotoran bumbung belakang juga dan masa tidak banyak lagi. Jadi mari kita beralih ke alat seterusnya. Betul, saya hanya ada sedikit masa lagi. Saya berharap saya akan dapat sesuatu yang baik. Ayo, tolonglah. Saya dapat cuci kereta. Akhirnya. Itu sesuatu untuk cuci kereta. Baiklah, ini masa untuk pusingan terakhir. Harap-harap sesuatu yang sangat baik. Pembersih. Akhirnya seseorang akan bantu saya bersihkan benda ini untuk saya dan saya tak perlu buat apa-apa. Apa sebenarnya ini? Ia seperti hover. Saya sepatutnya simpan sahaja sarung tangan. Ini dia. Ayo, mula membersihkan. Hanya penghantaran alat sahaja. Apa? Bagaimana dengan ini? Seperti $100. Saya akan beri kepada anda dan anda bersihkannya. Tidak. Hanya penghantaran alat sahaja. Hei, di mana wang saya? Oh, dia sudah lama pergi. Mari kita bekerja. Anda tahu tak, mari kita kekal positif. Robot ini akan lakukan semua kerja untuk saya dan saya boleh duduk santai. Nampaknya ini semua terpulang kepada saya untuk bersihkan kereta ini dengan tangan. Kita mulakan. Masa untuk tayar. Kawan-kawan, saya ada 4 daripadanya. Mari ambil satu lagi. Ayo. Saya tertanya berapa banyak masa yang tinggal. Saya perlu cepat. Ayo. Saya harap kawan-kawan lakukan kerja yang baik dan kereta-kereta bersih. Rasanya saya kalah. Saya mahu kekal positif, tetapi Kawan-kawan, saya teringat saya ada baldi besar. Hati-hati, jangan tergelincir. Oh, ya, ini akan mengubah segalanya. Saya basah kuyup. baiklah, hoodnya sedikit lebih bersih jadi semoga ia berfungsi pada HUD. Saya patut dapatkan kereta ini. Saya akan bersihkan kereta ini. Saya akan menang kereta ini. Saya akan kalahkan Stan. Ayo. Bercakap tentang Stan, mari kita periksa dia. Stanley, apa ini? Betulkah ni apa yang kau fikir sebenarnya? Ambil semula ini. Ini bukan salah saya. Roda nasib ini asyik memberi saya benda remeh seperti sarung tangan, seperti berus gigi dan sekarang ini tidak berfungsi pun. Baiklah, Stan. Semoga berjaya dan jangan kotorkan tangan anda. Tangan kotor. Saya boleh lakukannya dengan tangan. Saya akan guna ini. Anda tahu apa itu akan berfungsi? Menggilap ia sudah berfungsi pada bahagian yang agak bersih, tetapi saya ragu ia berfungsi pada ini. Ini harapan terakhir saya. Mungkin saya boleh menggilap tingkap dan bonet serta lampu. Tidak kelihatan terlalu teruk. Kawan-kawan, hampir siap dan masa hampir tamat. Sentuhan akhir terakhir. 5 minit. Apa yang akan saya lakukan dalam 5 minit? Itu memberikan agak banyak. Saya akan fikirkan yang itu. Ya, mari mula menggilap tingkap ini. Ayo, jangan berlengah. Cuma membersihkan sedikit habuk daripada semua benda. Bagaimana saya boleh lupa tentang bahagian belakang? Dan sudah selesai. Kawan-kawan, tahu tak? Saya sangat gembira dengan apa yang telah saya lakukan. Ayo, ia sudah hampir bersih sepenuhnya. Baiklah, saya tertanya-tanya bagaimana Stanley melakukannya. Tetapi saya akan berehat di dalam kereta. Wow. Baiklah, Stan, Hakim hampir sampai. Tidak lama lagi kita akan tahu siapa yang mendapat kereta baru. Mestilah saya. Kau nampak tak betapa bersihnya kereta saya? Kereta saya memang berkilat. Ia sepenuhnya bersih. Saya pasti akan menang. Dan anda akan dapat hukuman. Tidak mungkin. Kereta saya kelihatan seperti baru keluar dari kilang. Tetapi di sana, dia profesional kita. Hello, Tuan. Hello, tuan-tuan. Terima kasih. Kami gembira anda di Apa sini. tempat ini? Walau bagaimanapun, saya akan pergi dan menilai kereta-kereta. Kami tak perlukan hakim pun. Saya sudah menang. Baiklah, kawan-kawan. Adakah anda bersedia untuk dengar siapa pemenangnya? Siapa yang akan pulang dengan kereta ini? Ya. Dan pemenangnya adalah
Tentunya, Ivan. Ya, selamat tinggal yang kalah. Oh, ini tempat duduk penumpang. Boleh awak bergerak. Curang. Ia tak buka. Apa gunanya dia dapat kereta kalau dia tak boleh buka pintu? Hey, Ivan, kunci awak. Oh, ya, terlupa tentang itu. Baiklah, sekarang kita boleh buka. Pemenang kita. Dan yang kelakar, ini bukan pun kereta dia. Ivan, awak tak cukup kebuat perkara pelik ni berulang-ulang kali. Ini bukan pun kereta awak. Oh, ya, betul. Kita teruskan hukuman. Tak payah, ambil J kereta ni. Jom. Awak dah bersih. Kita tak perlu buat ini. Saya boleh bersihkan lumpur dari badan saya dan pergi. Bukan. Masuk. Dan kita akan letak beberapa baldi lumpur di kepala awak. Jom, kawan. Masuk dalam 3, 2, 1. Ayo, tuang pasir itu. Ini menjijikkan.